Belajar sejarah bosan? Bosan sebab korang tak guna tips 5R ni. 5R ni yang akan buat korang jadi legend dalam SPM. Okay, R yang pertama adalah read. Bukan baca sambil mengantuk. Fahamkan jalan cerita dulu. Macam tengok movie. Macam mana British datang, naik apa, sebab apa dia datang. Faham? R yang kedua adalah recall. Lepas baca, cuba tutup buku. Ingat balik siapa lawan siapa, kenapa dia datang. Ada plot gang, jangan risau, ada cara dia. R yang ketiga, repetition. Kita ulang. Hari ni kita ingat kisah Tok Janggut, esok kita ulang kisah Tok Janggut lagi. Otak kita perlukan pengulangan. Macam korang selalu cakap kat awet korang, I love you, I love you, I love you. Next R, reinforcement. Kuatkan ingatan kita dengan bahan-bahan lain. Zaman sekarang, YouTube ada, TikTok ada, segala platform ada. Dan boleh juga buat soalan kebat dan tanya member. Andy, apa faktor kedatangan British ke tanah Melayu? Tak tahu. Untuk kuasai bahan mentah. Oh, macam tu. R yang terakhir adalah reward. Dah belajar, reward lah sikit. Dah dapat hafal 5 fakta, pergi makan aiskrim. Dah hafal topik hari ini, kita main ML. Itulah reward dia. Nanti otak kita pun akan happy. Itu saja 5R daripada saya hari ini. Read, recall, repetition, reinforcement and reward. Selamat maju jaya guys.